Hari ni aku nak cerita sedikit pasal pembajaan lah. Baja A, B dengan E, Eco Grow Booster. Pokok berbunga, untuk lekat buah dia kena guna baja kalsium. So ini kalsium untuk dia buah tu lekat lah. Pas penyembungaan dia akan keluar buah, jadi buah tu akan stay banyak. Untuk yang ni, so ini dah berbuah, maknanya time ni pun dah kena start bagi kalsium lah. Selalunya ialah ini 12 liter, aku tak guna semua lah. Untuk bunga 10 liter air perlukan 100 ml baja kalsium lah. Jadi aku ada net cup ni, yang ni 30 ml, satu ni 10 liter, perlukan 3 cup penuh ni. 1, 2, 3. Jadi untuk amalan aku letak juga Eco Grow Booster ni sebab benda ni dia stabilisekan pH dan improve nutrient uptake. Kalsium tu dia ambil elok sikit lah. So untuk bunga macam biasa 10 liter air 100 ml. 1, 2, 3. So baja A dengan E aku dah letak dalam ni, campur. So cara pembajaan aku senang je. Aku direct ke bawah ni. Bekas ni beli kat Eco lah, RM2.50 macam tu. Dia pegang air lah. Nanti air tu penuh, dia akan diserap. Letak je banyak mana yang boleh. Sekarang pun panas. Okey, banyak tu. Tak habis pun, 1/3 saja. Lepas ni dia absorb, aku tambah sikit lah. So 4-5 liter ni bolehlah tahan 2-3 hari, mungkin 4 dalam cuaca yang panas. So harap buah dia lekat. Sekarang biarkan binatang berterbangan ni lah buat kerja dia. Nanti aku buang-buang lah umpai-umpai ni. Okey lah, itu saja.